Assalamualaikum kawan-kawan. Nama saya Aina. Pagi ni cuaca cantik sangat kan? Aina suka sangat main kat taman ni. Ada burung, ada bunga. Bestnya. Okey, dah puas main. Sekarang masa untuk buat kerja sekolah sikit. Aina nak warna gambar kucing. Bismillah. Sekejap. Nak warna oranye ke kuning ya? Susahlah nak pilih. Ada daun jatuh. Ish, kenapa Aina rasa susah nak fokus ni? Mata asyik nak tengok sana sini je. Aduhai, tak dapat idea lah. Macam mana nak jadi pandai kalau asyik berangan ni? Ting, Aina ingat. Mama kata, kalau kita nak buat sesuatu, kita kena minta tolong Allah dulu. Kawan-kawan tahu tak doa belajar? Kalau tak tahu, tak apa. Jom ikut Aina baca sama-sama. Senang je. Kita mulakan dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Rasa lega sangat hati Aina sekarang. Tengok ni. Tiba-tiba idea datang mencurah-curah. Warna oranye ni cantik untuk kucing. Tada! Cantik tak? Walaupun terkeluar garisan sikit, tak apa. Janji kita usaha. Ingat tau, kalau kita doa, Allah akan tolong kita faham pelajaran. Tak kisahlah matematik ke, melukis ke. Amalkan doa ni setiap hari ya kawan-kawan. Masa nak pergi sekolah, masa nak buat kerja sekolah. Baiklah kawan-kawan, kita jumpa lagi nanti ya. Assalamualaikum.